Nak hajar saya cara-cara nak cek kata tunglum ni lepas kereta kita tu ataupun airbag saya kena tukar ke tak. Kalau kena tukar, mesti kita nak tukar dengan segera. Takut-takutnya jadi mayat seperti dengan berita ni saya. Bila jadi mayat macam ni saya, kita nak pergi form barisak tak boleh dah saya. Sebab apa? Sebab barisak panggil dah. Kereta hok duk wage tunglum ni lepas tu duk apa ni tunglum ni lepas hok rusak tu ada sekarang ni 500,000 buah kereta saya. Termasuklah kita wasa kereta saya juga. Kalau saya tak pergi tukar, berlaku kat toko ni, kita nak form, kita nak pergi apa ambil buku dengan barisak tak boleh. Sebab apa? Sebab barisak panggil belakang dah. Hak kesalahan bagi dia tu, dia panggil suruh pergi tukar belakang dah. Ada lagi tu 500 buah 500,000 buah kereta lagi. Tu. Jadi kita nak cek macam mana saya. Jadi nak ayat dulu kata apa ni kita tu gitu dah. Lepas hari kita tengok berita ni rasa. Lepas tengok berita ni kita tak sedar hati seroba, kita cek kata tua kita tu, lalu tu dah rebut kata kena tukar saya. Lalu tu lah saya kita pun gitu lalu dah. TikTok dengan sun dia, kita nak ajar tadi cara TikTok dengan sun dia, nak buat macam mana, patut gitu tu macam mana lama mana nak tukar, patut nak buat macam mana saya. Kita nak ajar berlaku sana. Sebelum nak pergi cek sana, kita nak saya tu pergi tengok nombor ini kereta kita dulu. Kereta kita tu nombor 17 ekor sana nombor turut saya tulis dalam dakah kata leg turut saya ambil tu lah 17 ekor, maka lepas pada tu kita masuk oleh cek dah saya. Lepas pada saya boleh dah kata ingin kereta saya tu rahak berapa, akor berapa 17 ekor tu saya masuk oleh kukun, saya tulis kata checkairbag.com. Lepas tu saya cek di checkairbag.com ni atas ni lah, checkairbag.com proof. Lepas pada tu saya tunggu bawah you tulis kata kereta kita tu jihad nama. Tu jihad kereta sebab tu you ada 500 buah tiket, 500,000 buah tiket tu. Lepas tu jihad kereta tu ada macam-macam jihad saya. Tu hak ni lah kata dah. Lepas pada tu support dengan hak orang tua kita ni saya. Mitsubishi. Tu masuk Mitsubishi sudah. Dia tu pecek lah dia suruh borhak ni sana. Borhak sini. Kita kalau siap dah sana. Tu borhak 17 ekor ni sana. Lepas pada tu saya pecek di truck shop. Tu lepas tu dia nak naik macam ni sana. Dia kata suruh pergi tukar lah tunglum ni lepas hak tua kita tu. Lepas dah kita pergi tukar tu dia nak rebut yang macam ni. Alhamdulillah sana kereta kita tu pergi tukar tu hak ni sana. Pergi tukar tu sana free sana. Lepas tu cara nak TikTok soon tu macam mana? Mari. Lepas pada kita cek dalam kukun kata kereta tua kita tu kena pergi tukar tunglum, kena tukar goto sana. Kita pun hubungi dengan barisak yang lalu dah saya. Cara hubungi dengan barisak je lagu mana? Kita ambil apa ni kita buat sun dalam kukun juga sana. Kita cari dalam kukun juga. Contoh kata hak kita ni sun Mitsubishi yaklah. Kita buat macam tu sana. Kalau saya Triton ke kalau saya Toyota ke saya buat kata sun Toyota jalan ke naru ke taning ke tulis mak dalam kukun lalu dah saya. Maka lepas pada tu dia nak macam ni kita ambil nombor telefon situlah turun pada sun dia tu. Satu ya ada apa ni orang nak berikan kita dah sana. Ya nak kita, ya nak janji kita kata kita tu nak pergi bila. Ya nak pilih kita nak pilih ke ataupun nak we tak pun boleh berlaku saya dah. Jadi hak kita ni tu hari ni lepas pada tu pergi lalu dah sana. Kita ni asal nak ayat pergi dua kereta hari tu. Dengan kata kakak ipar kita stay, kata kita stay. Kata itu kita lah, kata kita lagi kata itu kita. Jadi kita pergi kata kakak ipar kita stay. Kata kat ipar kita tu san, dia tu pagi tu, dia punya khabar kita nak pergi di sun ke, dia pun pagi tu pun dia tu kita atau dia nak pergi take, nak pergi tukar tunglum ni dia take asal. Lalu tu lah asal kita pun tu pergi kepada barisak pagi tu dah asal. Barisak atau tak apa mari atau tak ada masalah apa. Lepas hari tu kita pergi tu asal lebih kurang dia kata sebenarnya tengah je sana. Tengah je lah kita pakai masa tukar tu. Tapi sebenarnya lebih patut sikit asal lebih juga lah. Lebih kurang sejam lah kita tu. Kita buang macam tu lah asal. Tapi nak ayat tu barikan hok yo tu molek sana kita pergi sun Mitsubishi sun Mitsubishi hak jalan saja barikan molek kata gi tu makan air kafe duduk relax makan air kafe patu makan benar-benar makan manis adalah manis-manis tu patu makan mama pun ada juga sana nak kata kita girama jugalah jadi girama boleh makan belako sana nak makan kafe nak makan melo alhamdulillah sana nak tekan barikan hok yo tu molek sana sun Mitsubishi jalan sana alhamdulillah minggu kata boleh pujilah kalau kan barikan yo tu selesai lepas hari tu duduk tunggu tu sana sudah sana jadi tak nak bayar duit sekut buk sana tak nak bayar duit sekut buk tu sana jadi hak tu penting sana sebab kita pergi tukar tu sebab tu tak ada kena bakar duit sana hak kita takutnya kena bakar duit tu ya lah sana kalau tahu tu free apa ni jauh daripada bahaya
baik kita pergi tukar. Oh, tu. Jadi gitu nak sapa aku selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.